استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. الفاتحة إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد عبد الله وإلى رسول فقيه مقدم محمد علي علي وإلى رسول مهدي أحمد عيسى وإلى رحمة الله الشاطري المهدي الشاطري والحي بكر الشاطري وحسن الشاطري وحبيب سالم الشاطري وإلى صبي هذا الكتاب الشيخ الحبيب عمر بن علي بن أبي بكر الكاف وأصول فرعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بهم وبأسم البركات في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. Baca Ustaz. إلى أن قال الرابع ومنها تأتي الإنكار لدى الحاجة وقولك عند حضور جماعة فيه عدو لك عدو فاجر فاسق تريد زيدا الذي هو العدو مثلا فتحذفه ليتأتى لك الإنكار فتحذفه ليتأتى لك الإنكار عند لونه لك على سبه أو تشكيه منك فتقول ما سميتك ما عينتك. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bishrah lana sudurana wa yassir lana umurana. افتح علينا أبواب الفهم والعلم والحكمة كما فتحت على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. Baik, alhamdulillah, terima kasih syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia daripada Allah pada pagi ini. Allah taala masih lagi izinkan kita bersama-sama hadir ke pengajian Al-Balaghah lah untuk kita mempelajari keindahan ilmu Al-Balaghah, khususnya hari ini ilmu Al-Bayan, ilmu Al-Ma'ani, dan kita sampai pada siri yang ke-20. Alhamdulillah. Jadi perbincangan ataupun masih lagi Syekhul Musannif pengarang kitab nak menerangkan kepada kita daripada sebab-sebab kenapa dihazafkan musnad ilaih, iaitu mubtada ataupun fa'il di sini kan. Baik, yang keempat dia kata wa minha, dan daripadanya kenapa dihazafkan mubtada ataupun kenapa dihazafkan fa'il. Baik, di sini dihazafkan mubtada. Dia kata ta'attil inkar ladal hajah. Ta'atti dengan makna apa? Imkan. Macam sini, orang sini pun guna perkataan ta'atti. Ma yata'atta. Apa maksud ma yata'atta? Ma yumkin. Ta'atta ni dia sebenarnya fushah, cuma jarang diguna aja. Selalu kita guna mungkin. Tapi dalam ni kitab dia tunjuk, dia kata ta'atti. Ta'atti dengan mana apa? Imkan. Selalu kalau kat Rubat yang selalu cakap ma ta'atta ni apa, Habib Alwi lah. Buka ruang dekat Ustaz Iman. Sini sikit sahabat. Ustaz Iman masuk. Ma ta'atta. Maksud apa? Imkan. Ma yumkin. Ta'atil inkar ladal hajah. Boleh untuk kita ingkar perkara tu ketika mana kita nak ingkar. Satu, kita buang mubtada. Kita ada peluang untuk mengingkari perkara tersebut ketika mana ada peluang. Ketika mana kita berhajat untuk ingkar. Contoh, bila kaqaulika, seperti perkataan kau, inda huduri jama'atin fihim aduun fajirun fasik. Ketika mana hadirnya dalam jamaah tu, dalam kelompok kita ni, ada seorang yang kita nak masukkan. Ada seorang kita nak masuk. Kita kata apa? Kita kata aduun fajirun fasik. Dia ni musuh dan dia ni fasik dan dia ni apa, jahat. Penjenayah. Macam bagi contohlah, dalam kelompok kita ni ada orang yang khianat, bukan kita lah. Dalam satu kelompok, dalam satu jamaah, dua-dua Ustaz. Dan dalam satu jamaah ada orang yang khianat. Buka ruang bagi Ustaz Zul. Ada ruang ke tak? Tak apa, duduk situ apa. Pindah sikit. Okay, baik. Dekat sini sikit Ustaz. Okay, baik. Dalam satu kelompok ada pengkhianat. Contohlah sekarang ni yang perang dekat mana? Dekat Palestin tu, Israel kan.
Contohnya dalam kawasan Palestin tu, dalam kelompok mereka ni ada orang-orang Israel ataupun mata-mata dia tali barut. Nah, kita kata pengkhianat. Pengkhianat. Jadi pengkhianat tu dia terasa. Orang kata siapa makan cili rasa apa? Rasa pedas. Dia pun mengamuk. Mengata aku. Contohnya kan. Tak sebut nama. Nah, ada aku sebut nama. Ada contohnya. Sebab kita tak guna. Kita boleh kata Zaid pengkhianat. Kita boleh kata Zaid pengkhianat. Tapi kita kata pengkhianat je. Kita buang Zaid. Tujuannya apa? Kalau orang kata, hendak mengata aku ke? Nak bergaduh kan? Dia kata bila masa aku sebut nama hang, ada aku sebut nama hang. Tak ada kan? Nampak tak? Itu ta'atil inkar ladal hajah. Boleh untuk ingkar ketika mana kita perlukan ingkar. Satu bila dia kata kat sini, aduun fajirun fasiq. Musuh, penjenayah, orang fasik, orang jahat. Turidu Zaidan. Yang kau kehendaki orang yang bernama Zaid. Alladhi huwal adu masalan. Yang mana dia ni adalah seorang musuh. Contohnya. Fatahdifuhu. Maka sekarang kau buang perkataan Zaid itu. Supaya apa? Liyata'atta lakal inkar. Supaya ada peluang. Boleh. Ingkar. Nah. Inda laumihi la. Ketika mana dia keji kau. Dia kata, kamu ni mengata kat saya ke? Ala sabbihi au tashakkihi minka. Nah. Kerana menghina dia. Ataupun dia merungut kepada engkau. Sekarang ni. Kenapa kata kat saya? Apa jawapan kita ketika tu? Fataqul, kamu akan kata, ma samaituka. Aku tak sebut nama hang. Bila masa aku sebut nama, ma ayyantuka. Saya tak ta'in pun, tak tentu pun nama-nama siapa-siapa. Saya cuma sebut pengkhianat. Awak terasa? Nampak tak? Maka kat sini bila kita buang mubtada, kita ada peluang untuk ingkar apa yang kita sebut. Tapi kalau kita sebut dengan jelas, sariah, Zaidun pengkhianat. Bila Zaid kata orang sebut nama aku, macam tu kita boleh dah ingkar? Tak boleh. Bila kita buang nama dia, kita ada peluang untuk mengingkari perkara tersebut. Betul tak? Kerana tu antara sebab-sebab dibuang mubtada. Ini yang keempat. Dia sebenarnya sebab-sebab ni bukan sahaja dalam bahasa Arab. Faham tak? Ilmu ma'ani dipraktikkan dalam semua bahasa. Contoh dalam bahasa Melayu tadilah. Maksud dia terkadang kita buat perkara tu yang ada dalam balaghah, cuma kita tak perasan. Jadi sebab-sebab tu memang ada dalam diri kita. Orang kata markuz fi anfusina, dia dah tertanam dalam diri kita. Cuma kita tak tahu ni sebab dia, ni sebab dia. Bila dia sebut benda ni waqi' saja, berlaku saja, betul tak? Kadang dalam kelas pun sama kan. Kita kata dia tu pencuri ke apa ke, contoh kan. Dia kata mengata kat aku ke, kan. Kita saya tak sebut nama siapa-siapa. Dalam politik pun banyak contohnya kan. Dalam politik dia pun tak sebut nama kan. Baik. Yang kelima, wa minha. Yang kelima, ikhtibar tanabbuhi as-sami' 'inda al-qarinah. Maksud dia kita nak menguji kepekaan pendengar. Tanabbuh tu apa? Peka. Nak menguji kepekaan as-sami' pendengar. 'Inda al-qarinah, ketika mana ada karinah. Kalau kita bahasa Melayu pun karinah dia panggil karinah agak kan. Ada karinah. Ada sesuatu yang menjadi karinah. Ada tak terjemah lain karinah ni? Saya tahu karinah lah. Karinah kan. Baik. Hal yatanabbah au am la yatanabbah. Adakah dia ni sedar, dia ni peka ataupun tidak peka? Melainkan dengan sarahah. Sebab ada orang dia takkan sedar, mereka kita kena terus terang dia. Kalau kita dok buat apa kinayah, ataupun kita dok cakap berlapik-lapik, dia tak faham. Tapi orang seperti orang kata az-zaki yafham bil isyarah. Orang yang cerdik ni dia faham dengan isyarat je. Tapi al-ghabi lah, orang yang tak cerdik dia kena terus terang. Dia kata hang ni buat salah sikit. Kalau sebelum ni kita dok bagi kinayah je, bagi lafaz tak sarih. Ya kan? Kita jangan buat maksiat, kita jangan buat benda macam ni. Okey, dia tak faham ni. Jangan mencuri. Contoh. Sebut mencuri baru dia faham. Padahal benda tu dia buat tak faham je. Faham tak? Baik. Aw ikhtibar miqdar tanabbu, ataupun kita nak menguji miqdar ni ukuran, kadar. Kita nak menguji kadar kepekaan dia. Dia peka, tapi nak tengok kadar dia ni kuat ke lemah ke, macam mana skala kepekaan dia tu.
hal yatanabbah bil qara'in am la? Hal yatanabbah bil qara'in al khafiyah am la? Adakah dia peka pada qarinah yang tersembunyi ataupun tidak? Nah, dia akan bagi contoh pada kita pada kedua perkara ni. Dia kata al-awwal, iaitu menguji kepekaan pendengar ketika adanya qarinah. Adakah dia ni faham ataupun tidak? Dia kata yang pertama, kama idza hadara rajulan, seperti mana apabila hadir dua orang lelaki. Nak bagi tunjuk kat haji. Nah, apabila hadir dua orang lelaki, nah, dua orang lelaki hadir, ahaduhuma taqaddamat lahu suhbah duna al-akhar. Maksud dia sekarang ni ada dua orang, Ustaz Aiman dengan Talha, dua orang mai. Salah seorang ni saya lebih kenal dulu, saya lebih kenal Aiman daripada Talha. Mai dua orang. Ahaduhuma taqaddamat lahu suhbah. Salah seorang tu dia dia lebih terdahulu pertemanan dengan saya. Nah, dua orang yang mai, dua-dua kawan saya. Tapi salah seorang tu kawan lama, seorang kawan baru. Dia lebih lama saya kenal. Baik. Fataqulil mukhatab. Dia kamu cakap pada orang yang kan, kepada orang yang kamu ajukan percakapan, dia kata adirun wallah. Nah, adirun wallah. Nah, saya lah katakan. Adirun wallah. Afwan. Ni contoh 3 orang, saya salah. Contoh 2 orang, jadi dua. Nah, daripada dua. Ahaduhuma taqaddama lahu suhbatun duna al-akhar. Fataqul lil mukhatab, 3 orang lah saya. Ada 4 orang semua, 4 orang minta maaf. 2 orang berkawan. Saya berkawan dengan dia, dengan Ustaz Aiman lebih lama daripada Talha. Mai tak seorang lagi cakap kat saya. Nah, azirun wallah. Nah, maksud dia apa? Azir ni maksud dia menerima maaf. Menerima maaf. Wallah. Turid as-sahib azirun. Nah, as-sahib azirun. Kalau ada 2 orang kawan, kan, mana yang lebih layak menerima permohonan maaf yang terlebih daripada 2 orang yang buat salah? Orang yang lebih lama buat kawan-kawan yang kita, dialah yang lebih layak menerima kemaafan kita. Nah, dia kata azirun wallah. Nah, dia minta i'tizar tu. Nah, takdir dia as-sahib azirun. Seorang yang lebih lama kawan tu, dia layak menerima maaf. Azir tu maksud apa? Maksud dia sedang memberi uzur. Tu maksud azir. Nah, ikhtibaran lil mukhatab hal yatanabbah anna al-musnada ilayhi huwa as-sahib bi qarinatil uzur. Nah, kawan yang minta maaf. Idh la yunasib illa as-sahib. Kerana tidak sesuai, melainkan tidak sesuailah al-uzur tadi, melainkan dia adalah kawan kita, ataupun dia tidak la yatanabbah lidzalik. Nah, kalau orang yang sedar dia akan kata aku maafkan. Dia akan kata macam tu. Tapi kalau orang tak sedar, dia kata apa? Siapa dia minta maaf? Lah, kan kawan mai tu. Nah, kawan lah minta maaf. Nah, saya maafkan. Jadi dia berganda sikit, dia lambat sikit, dia tanya balik. Nah, kalau orang yang memahami dengan qarinah, dia kata minta maaf. Nah, siapa minta maaf? Nah, contohnya. Kalau orang yang tak faham. Kalau orang yang faham, dia kata saya maafkan. So, kawan lah kan, dia berdua dah hadir lah. Dia faham tak? Okay, baik. Wasani, yani kita nak uji kadar kepekaannya. Kama idza hadara rajulan, seperti mana apabila hadir 2 orang lelaki, ahaduhuma aqdam suhbatan min al-akhar. Samalah gambaran macam tadi kan. Salah seorang tu lebih dahulu berkawan dengan dia. Fataqul lil mukhatab, kamu cakap kepada mukhatab, ahaqqu bil ihsan. Nah, dia paling berhak dengan ihsan. Ahaq dengan mana apa? Berhak, paling berhak. Bil ihsan dengan kebaikan. Ihsan dengan mana? Ma'ruf, kebaikan. Fatahdifu dzalikal musnad ilaih, kamu sekarang ni membuang musnad ilaih iaitu as-sahib lah juga. Ikhtibaran lima balaghi zakai, nak menguji tentang kadar kecerdikan mukhatab. Hal yatanabbah li hadzal hadaf, adakah dia itu sedar ataupun peka dengan mubtada yang kita buang, bihadzil qarinah yang ada, iaitu kawan-kawan dia kan, allati ma'aha khafa, yang mana di sana ada perkara yang tersembunyi. Wahia, iaitu apa perkara yang tersembunyi, qarinah yang tersembunyi itu, anna ahlal ihsan, seorang yang baik, zus sadaqah al-qadimah, yang mana mempunyai pertemanan yang lama berkawan,
duna hadithiha. Yang lama berkawan bukan yang baru. Contoh kalau kat sini paling lama saya berkawan Ustaz Syari lah. Saya main sekali dengan dia 2015. Paling lama main dengan dia 2015 dulu. Sekali dengan Ustaz Syari. Kami masuk Tarim ni naik lori. Dah macam kambing dah. Tanya kami kat Oman tu kereta van rosak Ustaz. Van rosak. Main lori main. Kami laki perempuan duduk belah hujung sana sikit. Berapa belah dekat 10 orang, 20 orang pun kami. Naik lori masuk Tarim. Semua pakai tengok kambing masuk. 2015. Waktu tu yang sambut Ustaz Abdul Halim. Ustaz Abdul Halim sambut kita. Insya-Allah. Jadi ahaqqu bil. Kalau kata antara ramai-ramai siapa yang paling layak saya buat baik? Ustaz Syari. Sebab paling lama berkawan. Ahaqqu bil ihsan. Aw la yatanabbah lah. Yang keenam. Wa minha. Boleh faham tak yang ni baik. Maksud dekat sini yang dibuang apa? Aqdamu suhbatin ahaqqu bil ihsan. Maksud yang paling dekat kawan dengan kamu, ataupun yang paling lama kawan dengan kamu, itulah yang lebih berhak mendapatkan kebaikan. Aqdamu suhbatin ahaqqu bil ihsan. Yang ni ramai yang lupa. Bila mana contohnya dia berkawan lama dengan seorang kawan, berlaku sekarang waqiah sekarang. Bila mana dia dah berjaya, dia lupa kawannya. Bila dia dah berjaya, dia dulu ataupun dia nikah dengan seorang perempuan. Menikah elok comel kan, sama-sama susah senang sama-sama. Lepas tu tiba-tiba hak lelaki kaya. Lupa lah kat isteri dia. Dia mula nak cuba cari menikah 2, menikah 3, menikah 4. Saya mampu, saya kaya. Contohnya. Ada sebab tak ada masalah. Ada sebab tak ada masalah. Itu pun kawan-kawan. Kawan lama susah senang sama-sama dekat universiti dulu, dekat sekolah dulu. Bila dah berjaya, kawan-kawan mai minta tolong ke apa, siapa dia, kita pernah kenal ke? Kita pernah kenal ke? Dah terlupa dah pernah berkawan. Sebab dia dah jadi Insta famous, dia dah jadi apa, Facebook famous ke nama dia. Dah terlupa kawan-kawan. Farhan jangan lupa Ustaz Faiz. Baik. Seterusnya yang keenam, wa minha. Yang keenam, wa minha, daripada sebab-sebab dibuang mubtada' juga, kaunuhu muayyanan ma'luman haqiqatan aw iddi'aan. Kaunuhu, maksud dia kaunul mubtada' tadi, kaunul musnad ilaih. Musnad ilaih itu muayyan, maksud dia memang ditentukan. Ma'luman, kita dah tahu dah, maklum, ma'ruf. Haqiqatan aw iddi'aan, sama ada dikenali, diketahui itu secara hakikat ataupun dia hanya adalah dakwaan. Kita mendakwa. Kita tengoklah lagi contoh macam mana yang dikatakan mubtada' ni memang dikenali. Ma'ruf dah siapa dia. Contoh kita kata yang pertama, nahu khaliqu kulli syai. Yang menciptakan segala sesuatu, siapa dia? Allah. Tak sebut pun ma'ruf. Menciptakan segala sesuatu, tak payah sebut Allah pun. Menciptakan segala, yang melakukan segala sesuatu. Tanpa sebut perkataan Allah, semua kita tahu yang menciptakan segala sesuatu adalah Allah. Maka bila dibuang pun tak ada masalah. Sebab tu kata sebab apa kita buang? Sebab memang musnad ilaih itu dah maklum dah, tak payah sebut pun tak apa. Yang menciptakan segala sesuatu, yang memberi rezeki pada tiap-tiap yang hidup, siapa? Allah. Tanpa sebut, semua orang maklum, semua orang tahu. Fal musnad ilaihi huna mahzufun. Musnad ilaih di sini dibuang. Takdir musnad ilaih sudah mubtada' lah kan. Mubtada' dibuang sebab apa? Takdiruhu Allah, kerana ma'ruf, kerana orang semua tahu yang memberi rezeki pada tiap-tiap yang hidup adalah Allah. Boleh faham tak? Maka khidmatlah pada yang memberi rezeki. Hari ini orang bila mana ada rezeki, dia lupa nak semayang. Sebab apa dia lupa nak semayang? Dia lupa pada pemberi rezeki. Diingatkan dengan kerja tu lah memberi rezeki pada dia, sampai semayang pun terlupa. Buat benda lain pun, buat taat pun tak ada, bukan setakat semayang, hak lain-lain pun dia tak buat juga. Lupa pada pemberi rezeki. Ini semua benda-benda yang salah. Wa inna ma hudhif li dhuhuri alla khaliqa wa la raziqa siwa. Kenapa dibuang? Hanya saja dibuang, dia kata, kerana jelas, perkara tu jelas bahawa tiada pencipta dan tiada pemberi rezeki melainkan Allah. Boleh faham? Wathani, iaitu iddi'aan.
Maksudnya dia mendakwa bahawasanya apa orang ni ma'ruf. Mendakwa. Dakwa bukan hakikatan lah. Wasani nahwa wahabul uluf, yang menghadiahkan beribu-ribu. Wahab dengan mana apa? Yang pemberi hadiah. Sebanyak beri hadiah. Wahab al-uluf, selalu bagi ribu-ribu ke orang. Macam kita kat sini lah. 1,000, 2,000, 3,000 uluf. Kalau kat Malaysia dengar ribu-ribu banyak lah. Kalau kat sini ribu-ribu, 1,000 baru RM2.07. Okey, baik. Wahabul uluf. Jadi kalau orang kat Yaman ni kaya semua sembang ribu-ribu. Mana ada kata-kata. Okey, wahabul uluf. Fa innal musnad ilaih, wa innal musnad ilaih itu mubtada fi hadzal misal, pada contoh ini dibuang, mahdzufun. Taqdiru, apa takdir dia? Takdir dia adalah bayangan kepala kita. Maksud benda tu tak ada dalam tulisan, tetapi kita hanya bayangkan dalam kepala. Orang panggil takdir. Okey, baik. As-Sultan, dia kata As-Sultan wahabul uluf. Sultan ni, dia ni pemberi hadiah beribu-ribu. Beribu-ribu. Maka di sini siapa dia buang perkataan As-Sultan? Mutakallim, orang yang bercakap ni dia buang tu kerana dia nak mendakwa bahawa sultan ni dah ma'ruf dah. Padahal ramai je orang tak kenal. Kalau hakikatan ni maksud dia, kalau sebut semua orang tahu. Tak ada siapa pun yang tak tahu. Yang ni kalau sebut dekat Malaysia mungkin orang tahu. Contoh kat Malaysia ada seorang yang Masya Allah pemberi, suka beri ke orang, kita sebut, semua orang tahu. Tapi kalau sebut dekat negara Zimbabwe, orang tak tahu. Siapa dia? Ni tak kenal pun. Ataupun main kat Yaman, sebut nama dia, tak kenal lah. Jadi bukan semua tempat. Itu orang panggil iddi'aan. Kan, nisbah sahaja kan. Dia hanya mendakwa-dakwi sahaja. Baik. Wa innama, dia kata hudifa, hanya saja dibuang perkataan sultan tu, liddi'a ta'ayyun, kerana mendakwa kata orang ni ma'ruf. Wa annahu la yattasif bidzalik ghairuhu min ra'iyatihi, dan bahawasanya tidak ada orang lain yang bersifat dengan sifat yang demikian daripada rakyat dia. Daripada rakyat dia lah, penduduk di situ tak ada. Sultan ni saja yang banyak memberi. Baik. Boleh faham tak? Yang ketujuh, kerana apa lagi dibuang mubtada? Kerana apa? Tujuan dia ijlaluhu wa ta'zimuhu bi sawnihi an lisani. Kita nak mengagungkan orang yang kita sebut dan nak membesarkan orang yang kita sebut dengan kita menjaga dia daripada lisan kita. Kita nak sebut tu segan. Suatu kali pernah dengar nasyid yang malu rasanya mengatakan cinta. Lagu apa intim ke apa tu? Hijaz tu. Ma Hijaz. Malu rasanya mengatakan cinta sebab dia tu kekasih Allah. Balarah lah tu. Sebab apa? Sebab dia malu nak sebut, dia tu dia nak mentazim, nak memuliakan Rasulullah daripada sebutan kita. Lidah ni banyak dosa, nak sebut tu segan. Jadi dia kata kat sini, kaqaulika muqarrirun lisyara'i', dialah yang menetapkan syariat. Kata menetapkan syariat. Muwaddih lil adilah, menerangkan tentang dalil-dalil, bukti-bukti. Fattabi'uh, ikutilah dia. Siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak sebut. Turidu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So apa tak sebut? Walam tadhkuruhu, kamu tak sebut Rasulullah ketika tu ta'ziman, kerana mengagungkan Rasulullah. Wa sawnan lahu an lisani, dan juga menjaga lidah kita daripada menyebut nama Rasulullah. Ni hati-hati pula. Sekali ada orang buat dalil sekali tak mau selawat kat Rasulullah pula. Malu nak sebut sebab nak selawat kan, tak mau sebut. Nak jaga lisan. Ini kita kepala otak ni tak betul ni. Tak betul ni. Kena makan ubat. Yang ni cerita dia pada ketika bukan setiap waktu. Baik. Ada waktu kita nak mengagung, kita sebut dengan tujuan pengagungan. Selawat tu untuk kita. Baik. Yang ke-8, wa minha, dan daripadanya lagi. Sebab apa tak sebut, sebab apa buang mubtada? Tahqiruhu bi sawni lisanika anhu. Kita tahqir, kita nak apa? Menghina pula. Tadi nak mengagungkan, sekarang nak menghina pula. Tadi tak mau sebutlah. Rasa kalau sebut kat lisan tu rasa macam hina lah pula. Seperti dia kata mal'unun.
Nah, kat sini kata apa? Muwaswisun mal'unun, yang selalu mengganggu, yang dilaknat. Siapa dia rasa-rasa? Syaitan. Nah, nak sebut syaitan tu rasa tak mau sebut lah, rasa macam kalau sebut tu najis. Najis lidah kita bila sebut tu kan. Jadi tak mau sebut lah. Jadi kata mal'un muwaswis, dia ni pengganggu dan juga dia ni dilaknat Allah. Nah, tapi ingat, walaupun syaitan jangan duk biasa sebut perkataan laknat ni. Kerana siapa yang dia ta'awad dengan menyebut perkataan laknat, maka nanti lisan dia akan biasa melaknat orang. Walaupun syaitan pun, para ulama tasawuf ni mereka tak suka nak melaknat. Tak suka sebut syaitan laknatullah, tak suka. Sebut syaitan dah lah. Tak sebut syaitan laknatullah. Ni ulama dari sudut jawaz ni tak ada masalah. Nah, keharusan tak ada masalah, tak berdosa pun. Tapi nak menjaga lisan tu supaya tak terbiasa mengata ke orang. Nah, tak sebut perkataan laknat. Israel laknatullah, tak kata lagu tu. Nah, Israel, syaitan. Tak sebut perkataan laknat supaya lidah ni tak terbiasa. Tapi kalau kata salah ke dosa ke, sebut tak dosa. Tak ada masalah, sebutlah. Nak sebut tak berdosa. Nah, cuma nak menjaga lisan. Baik. Turidu syaitan walam tadhkurhu liqasdi sawni lisanika anhu. Kamu menyebut dia untuk menjaga apa? Untuk menjaga lidah daripada sebutan syaitan tadi. Yang ke-9. Panjang ke ni noh. Tengok je memang panjang lagi lah. Okey, baik, yang ke-9. Wa minha ittiba' isti'mal al-warid ala tarkih. Kita mengikut penggunaan yang datang. Warid ni maksud dia apa? Contohnya macam apa masal. Apa masal bahasa Melayu? Bukan pantun, orang panggil belentur buluh biarlah dari rebungnya. Apa tu orang panggil? Peribahasa. Nah, peribahasa dia datang dengan lafaz tertentu dah. Nah, lafaz memang macam tu, kita tak payah tokok tambah orang panggil. Nah, kalau contoh peribahasa melentur buluh biarlah dari rebungnya, tak perlu tambah melentur buluh daripada hutan sekian, tak perlu tambah. Nah, sebab dia macam pelik pula kalau tambah. Nah, melentur buluh daripada biarlah dari rebungnya. Daripada rebungnya disimpan bawah laci. Tak perlu tambah. Boleh tak? Sebab jadi pelik. Jadi macam tu juga di sini. Sebab apa kita buang mubtada? Kerana begitulah yang didatangkan di dalam peribahasa. Dia kata apa? Ramyatu min ghairi ramin. Maksud dia panah datang daripada orang yang bukan daripada pemanah. Nah, biasanya ramyah, nah, ni apa busur apa namanya? Ni orang panggil apa? Ni busur panah. Anak panah. Okey. Anak panah ni biasanya mai daripada seorang yang memanah. Tiba-tiba bukan daripada mai daripada seorang pemanah. Mungkin pada orang lain. Daripada orang yang selalu mencangkul, contohnya. Dia kata ramyah min ghairi ramin. Ataupun busur panah anak panah tanpa ada orang memanah. Nah, yang ni masal peribahasa bagi orang yang melakukan satu kebaikan tapi dia bukan ahli dia. Nah, dia bukan ahli dia. Contohnya orang yang mengajar tapi tak ada keahlian mengajar. Dia mengaji tak? Nah, dia mengaji, dia duduk kat duduk tengok Facebook je. Scroll Facebook 24 jam. Main TikTok 24 jam. Tiba-tiba nak mengajar fiqh. Layak tak rasa-rasa dia mengajar? Tak ada kelayakan nak mengajar. Boleh faham tak? Macam orang sekarang suka tanya orang macam ni. Suka tanya ustaz TikTok yang dia dengar TikTok saja, lepas tu sekali dia jadi TikTok famous. Orang ni yang dia pun tanya, ustaz dengan mufti, dia pun tak mau. Dia pun kata tak boleh ni tak alim ni. Ngaji baru berapa tahun ni? 20 tahun je. Ini yang baru mengaji 3 jam ni, masya-Allah. Ni kena tanya sebab dia famous, followers dia 1.8 juta. Ni kena jumpa dia. Nah, dia tengok pada followers dia. Nah, barulah dia ikut cakap. Nah, jadi ini masalah bagi orang kata ramyatu min ghairi ramin. Buat kebaikan bagus dah, buat baik, cerita-cerita baik. Nah, tapi bukan ahli dia. Boleh faham tak? Kita kata apa? Ramyah min ghairi ramin. Ai hadhihi ramyatun musibah. Ini adalah panahan yang benar. Kadang-kadang hukum dia bagi tu betul dah. Nah, ramyah musibah, tapi min ghairi ramin musib. Tapi bukan daripada pemanah yang benar, yang betul.
Nah. Bal min ramin mukhti, bahkan tetapi daripada pemanah yang salah. Wa inna ma lam yaqul hadhihi ramyatun. Sebab apa sekarang ni mutakallim dia tak kata hadhihi ramyatun, kenapa dia kata ramyatu je? Ittiba'an lil isti'mal, kerana mengikut penggunaan yang warid. Warid ni maksudnya yang memang datang begitu. Ala tarkih, kerana tak ada mubtada. Lianna hadha masal, kerana ini adalah masal. Masal ni saya sebut apa tadi masal? Apa peribahasa. Masal tu peribahasa. Yudrab, yang dijadikan contoh. Yudrab tu maksud apa? Bukan dipukul dijadikan contoh. Liman sadara minhu fi'lun hasan, bagi orang yang mana datang dari sadara dengan makna jaa. Sadara dengan makna apa? Jaa, datang daripadanya perbuatan yang baik. Walaysa ahlan li sudurihi minhu, sedangkan dia itu bukan ahli untuk apa datangnya, untuk mendatangkan kebaikan tersebut. Wal amsalu la tataghayyar, dan masal, amsal ni apa? Amsal ni maksud dia peribahasa ni dia tidak boleh diubah. Dia tidak berubah lah. Sagi orang kata pula, sebab apa cakap macam tu tak boleh ke kami nak sebab kebaikan? Sebab kebaikan silakan, tak ada masalah. Sebablah benda-benda baik. Ajak semayang, ajak pergi majlis maulid, ajak pergi majlis ilmu. Mengajak jangan. Kerana mengajak ni ada orang yang ada. Abu Salim Syatiri dia kata la tadkhul fi majali da'wah, jangan masuk pada medan ilmu melainkan setelah mana kita ada tahayyub, kita ada buat persediaan yang lengkap untuk kita mengajak. Ada persediaan dah mengaji sekian-sekian, barulah kita masuk mengajak. Jangan terus kita baru nak mengaji sebulan dua terus kita nak masuk mengajak. Ini satu kesalahan. Baik. Boleh tak mengaji doktor? Kalau boleh tak mengaji doktor 2-3 bulan tiba-tiba nak pergi bedah orang? Saya rasa doktor tu bagi tak? Kamu nak mengaji berapa tahun ni? Baru 2 bulan. Tapi saya baca khatam, saya cerdik kan. Saya baca khatam kitab habis dah. Saya boleh je nak bedah ni. Rasa-rasa doktor tu bagi tak? Doktor pakar tu bagi tak bedah? Takkan bagi. Tu benda dunia. Yang benda tu mati dekat dunia, habis, selesai. Tapi yang ni benda akhirat. Penggunaan tu sampai akhirat. Orang salah akidah macam mana? Orang salah apa ibadat macam mana? Kita nak tanggung ke akhirat. Baik. Wa min hadha an-naw', daripada naw' ini, jenis ini, al-mawadi'u allati yajib fiha hazful mubtada' wa hiya arba'ah. Maksudnya apa? Kita berhenti kat sini dulu kot. Berhenti kat sini dulu. Wa min hadha an-naw', kita berhenti dulu kat sini. Maksudnya ittiba' isti'mal al-warid ala tarki ni ada beberapa jenis ada beberapa jenis. InsyaAllah kita akan sambung pada esok hari insyaAllah. Allahu a'lam bis-shawab. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Qasidah satu. Ustaz Faiz boleh tak satu kat atas. Duduk satu baik. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. محمد أشرف الأعراب والعجم، محمد خير من يمشي على قدمه، محمد أشرف الأعراب والعجم، محمد خير من يمشي على قدمه، محمد تاج رسل الله قاطبتان، محمد صادق الأقوال والكلم، محمد حاكم بالعدل ذو شرف، محمد معدن الإنعام
الحكم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره قرب على الأمم محمد زينة الدنيا وبهجتها محمد كاشف الأمة والظلم محمد ضاحك للضيق مكرمه محمد جاره والله لم يضم محمد يوم باعث الناس شافعنا محمد نوره الهدي من الظلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه.